Bismillahirrahmanirrahim. The moment dia nasi goreng, cabai kering, udang galau. Ini tomes dululah. Tomes dulu ya. Biasa bawang putih, bawang merah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni cabai kering lah. Yang ni lah main dia. Cabai kering dengan udang kering. Kita masak cabai ni sampai dia betul-betul masak tau. Okey. Ni bila dah masak betul-betul dia jadi macam ni. Dia betul-betul masak cabai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa biji untuk satu ni? Telur ni untuk 5 kilo ni 10 biji. Biji no. Subuh kangkung. Okey. Kangkung kalau kena dengan nasi goreng memang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu masukkan nasi. Untuk sekali kita masak kita pakai 5 kilo nasi. Sebut rahsia. Sebut ajaib lah. Sebut ajaib. Oi. Sebab bila kita goreng udang, kita ambil minyak udang tu kita masuk dalam ni. Oh. Jadi nasi ni dia memang flavor udang goreng. Dia memang flavor udang galah. Okey. Lepas tu bawang Holland. Ni orang panggil bawang mahal. Bawang ni kalau makan dengan nasi dia tergigit kan. Memang masyuk. Besar no kat no. Yang ni jenggo, saiz paling besar, harga dia RM25 untuk satu bungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, udang galah agak. Udang galah fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh goreng? Banyak. Yang ni untuk jenggo saiz RM25 untuk satu set. Okey. Ada juga salad dengan timun. Kita letak sekali dengan sepit jenggo. Okey, untuk udang kita bagi 2 ekor macam ni, besar. Alright. Macam ni. Tu. Lepas tu salad satu, Okey. timun satu macam ni. Macam ni harga berapa kak? Macam ni RM15. Dapur Makcik Foundation buka pada setiap hari kecuali hari Rabu kami tutup. Buka pada pukul 5.30 sampai 11.30 malam. Jemput Mai.